Penentuan sempadan darat antara Malaysia dan Indonesia berasaskan 2 konvensyen dan 1 perjanjian sejarah dimeterai antara kerajaan British dan Belanda dan bukan atas dasar pampasan, pertukaran tanah atau keuntungan rugi seperti didakwah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, konvensyen berkenaan merangkumi Konvensyen Persempadanan 1891, Perjanjian Persempadanan 1915 dan Konvensyen Persempadanan 1928. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, Konvensyen Persempadanan antara kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem OPB, Sungai Sinapat, Sungai Sesai yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915. Berdasarkan peta Perjanjian 1915, muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai dicatatkan berada di selatan garis latitud 4 darjah 20 minit utara yang menjadikannya milik Indonesia. Bagaimanapun, hasil pengukuran semula yang dijalankan bersama oleh kedua-dua negara mendapati Sungai Sinapat sebenarnya bermuara di utara garis latitud tersebut, menjadikan kawasan lembangan sungai yang mengalir ke utara diiktiraf sebagai milik Malaysia. Beliau turut menegaskan bahawa OPB tidak boleh dianggap sebagai milik mana-mana negara secara keseluruhan, pandangkan ia kawasan rundingan yang masih belum dimuktamadkan sepenuhnya, kecuali sektor Sabah Kalimantan Utara yang diselesaikan termasuk OPB Pulau Sebatik, Sungai Sinapat dan Sungai Sesai. Proses pengukuran dan rundingan sempadan antara Malaysia dan Indonesia berlangsung 47 tahun sejak 1977. Namun usaha tersebut perlu dipercepatkan bagi memastikan hubungan baik antara kedua-dua negara terlihara selaras dengan perjanjian dan konvensyen antarabangsa. Jadi sebahagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai Kampung Kabulanggalo, Kampung Lepaga, Kampung Tetagas dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,207 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali.